Apakah amalan terbaik mencari Lailatul Qadar? Kalau nak cari Lailatul Qadar, tak usah cari 1 malam, cari 30 malam. Dr. Ahmad Syarwasi sebut dalam kitab Yas'alunaka Fiddin, tahu kitab orang Mesir, dia kata kalau mu nak Lailatul Qadar, mu beramal setiap malam, solat maghrib, sunat isyak, fardu isyak, solat tarawih dan solat witir. Faham? Lazimkan setiap malam, kamu akan dapat. Kalau tidak dapat tepat-tepat atas Lailatul Qadar, kamu akan dapat CP-CP Lailatul Qadar. Faham lagi? Kita dah malam lain tak mau beramal, nak malam Lailatul Qadar nak beramal. Faham lagi? Malam lain tidur subuh budak mayang. Malam tu kawan dia kata, macam pelik malam ni kawan dia mesej lu WhatsApp. Pokok pun nampak macam nunduk belakang. Kawan tu mandi junub tu. Pada puasa bodoh, dia nak tikang Lailatul Qadar. Itu salah. Faham? Buru setiap malam Nabi semayang. Tarawih ada di rumah, ada di masjid.